Okay, Assalamualaikum guys. So hari ini kita adalah hari pesan pernikahan dan persandingan lah. So kita dah settle pernikahan tadi. Lepas ni sekarang pukul 10.50, we're supposed to start back at 11. Semua dah ready dah. Camping pun dah ready, food semua dah ready. So kita ada tunggu lagi lah. Kita punya saudara yang akan tiba lah sekejap lagi. Tu siapa tu datang. Alright. Jom kita tour sikit lah dewan ni. Tu kita tadi tengah ambil ada DJ kat sini, kita akan ada MC lah. So kita tak buat kerja lah, semua dia orang buat lah. Dia tak payah buat MC. Kita ada dengar suara ayat. So pukul around 12 nanti rombongan lelaki akan sampai. Kita boleh start lah pukul 12 ya, majlis bersanding. Tengok ada apa dah. Oh, dah ready ya. Okay, kita start dari sini lah. Okay, so kita ada apa ni? Ini nasi Arab ke nasi biryani? Kita tengok. Alright. Ni pun sama. Buka banyak sikit. Okey. Ini apa? Daging biryani ni tak silap. Kita boleh bau dia lah. Ni daging masak hitam kan. Masak kicap ke masak hitam? Kita masak kicap. Ini dalcha. Alright. Ini apa ni? Tak tahu lah apa nama dia. Ini jambu lah kan. So kita ada buah-buah, kuih-kuih semua kat sana. Ada air panas ke? Hopefully dia tarik. Betul lah dia tarik. Dia tengok foto pun kat luar. Kat luar. Alhamdulillah. Ada dapat balik mic. Ni api jam kereta Aisyah. Kau berjaya kan? Tengok jam je. Betul lah. Okay guys, so ni entrance. Kita ada few sections lah kat sini. Photo booth kan. Pun boleh gambar, ada few spots. Kita take picture. Sini boleh. Oh ni lah, foto booth sini kan? Yes. So ni dia tengah setting lagi ya. Tak dengar lah, kuat sikit cakap Apa, tu. dengar je. Itu je lah. Very simple. Kalau nak masuk daripada entrance tu, senang masuk terus sampai dewan. Okay. Nah, cut. Semoga hari ini kita semua boleh memandu keberkatan daripada Yang Maha Esa. Selamat datang sekali kami ucapkan, dipersilakan dan untuk maklumat anda semua dapat menyaksikan di pentas Lapinan Utama Hiasan Lapinan Utama di bawah khas dari Flora Rider dengan mengatasi pentas Lapinan Utama dan mungkin di dalam mengenai semua penonton sekalian yang mungkin akan pakai memberikan rumah tangga untuk daerah kata di Duduk Santai seperti apa saudara dengan gelar serikat untuk anda dalam setengah jam saja kita akan sama-sama menyaksikan pada seluruh bersama. Tuan-tuan, kita tadi pagi kita dapat menyaksikan ucapan pernikahan berlangsung di antara kedua pasangan mempelai pasangan Firdaus serta Noraina Najwa yang berlangsung pada hari ini adalah 11 Oktober 2025. Silakan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Hadirin yang dihormati.
ada sepasang dan mempelai yang telah pun tiba di pekarangan majlis utama. Hadirin hadirat sekalian, silakan yang paling gemuruh tanda selamat datang kami ucapkan kepada kedua pasangan mempelai dan dipersilakan untuk mengambil singgasana anda dan dipersilakan untuk duduk di pelaminan utama. Anda pengantin perempuan yang hari ini hari yang cukup gembira buat mereka berdua, meraihkan hari yang cukup bersejarah buat putrinya yang tercinta, dan dipersilakan untuk merestui kedua pasangan mempelai meraihkan. Silakan bonda. Baik, terima kasih diucapkan buat ibu dan juga ayah dan pengantin perempuan tuan rumah kita. Dipersilakan untuk turun dan tetamu yang hadir. Dan seterusnya wakil pihak dan yang terakhir adalah sesi gambar. Kami akan buka sesi gambar untuk anda di waktu akhir acara. Jadi mohon kerjasama baik anda agar tidak bergambar dan mengganggu ketika kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini merupakan hari yang sangat indah dan sangat bersejarah bagi ayah, ibu dan juga semua keluarga. Sebabkan hari ini kita dapat melangsungkan perkahwinan, majlis perkahwinan anak bongsu, dan ayah merasa sangat gembira sebab dapat menjalankan majlis ini. Saya ini sangat percayalah, dan saya ayah ucapkan selamat pengantin baru kepada Aina dan Firdaus, dan pesan ayah kepada kedua pasangan ini semoga bersabar dan tabah menghadapi liku-liku hidup sebelumnya sehingga ke akhir hayat, dan masing-masing dapat memahami bahawa masing-masing ada kelebihan dan juga kelemahan. Jadi masing-masing kena bertolak ansur. Okay? Jadi kita kahwin ini bukan untuk kita antara kita berdua saja, tapi juga melibatkan kedua-dua belah keluarga, dan saya harap masing-masing dapat menjaga hubungan yang baik pada kedua keluarga, dan saya doakan semoga perkahwinan ini kekal hingga ke akhir hayat dengan ke jannah. Itu saja. Mak harap jagalah Aina sebaik-baiknya, lebih daripada mak menjaga dia. Dan Aina jadilah isteri yang solehah, taat kepada suami. Okey, itu saja. Selamat pengantin baru Aina. Hai Aina. Hai Kak Aina. Selamat pengantin baru. Semoga bahagia sentiasa. Bye. Okay, untuk Aina dan Firdaus, Selamat pengantin baru. Semoga kekal hingga ke syurga. selamat pengantin baru. Pengantin baru. 3, 2, 1, action. Hai Aina Firdaus, selamat pengantin baru. Kami ucapkan kepada Firdaus, jaga Aina elok-elok, jadilah suami yang penyabar. Kepada Aina, jadilah isteri yang menghormati suami, yang menceriakan hidup suami. Semoga perkahwinan korang kekal hingga ke akhir hayat. Anyway, nak pergi bagi ucapan. Pengantin suasana. Baik, hadirin sekalian, kita nak menjemput. Okey, dalam rumah tangga tentunya ada
salah faham, bukan selalu kita hilang kan, ada turunannya pasal suruh. InsyaAllah kalau we can communicate one another, we can understand one another, of course we have to tolerate kan, toleransi antara suami isteri itu akan menjalin satu keluarga yang bahagia lah. Memang terdapat banyak cara lah sepanjang mengarungi kehidupan rumah tangga ni. Tapi insyaAllah saya yakin kita doakan sama-sama bahawa anda dan Firdaus akan menjalani kehidupan yang bahagia, membangun, mewujudkan satu keluarga yang tenang, keluarga mawadah dan sakinah insyaAllah. Bila Mama cerita, abang masa dekat sama dia tanya adik-adik dia okey ke tak, apa semua okey ke tak, duit cukup ke, makan cukup ke. Sebenarnya saya tahu abang sebenarnya care lah pasal adik-adik dia. Boleh kata bukan sikit yang telah berada di hadapan pentas kamera utama, hadirin dan sekalian seluruh ahli keluarga, sama-sama kita berikan selamat pengantin baru. Kami ucapkan untuk anda berdua semoga berkalan hingga jannah dan bahagia. Dua hati kini bersatu di sulam cinta, di semak restu, kek dipotong tanda bersatu, moga bahagia hingga ke syurga yang satu. Seluruh ahli keluarga pengantin perempuan bersiap sedia. Ahli keluarga pengantin perempuan bersiap sedia. Setibanya bisa dan sini. Daripada pihak kami sendiri, daripada pihak saya sendiri, mohon ampun dan maaf sekiranya sepanjang saya menjalankan tugas sebagai pimpinan majlis di majlis pernikahan dan juga persandingan Firdaus dan juga Aina. Berlakunya kesalahan, terlebih kurang dan terlebih kata ada menyinggung perasaan sesiapa, saya memohon ampun dan maaf daripada pihak saya sendiri. Terima kasih sekali lagi kepada seluruh pihak yang terlibat, pihak catering, fotografer dan pihak convention center yang telah memberikan servis yang terbaik. Terima kasih kepada seluruh ahli keluarga yang terlibat secara langsung dan tidak langsung bagi menjayakan majlis kita pada hari ini. Jadi kepada anda semua, saya akan mundurkan diri sebagai pengacara majlis pada hari ini. Memohon ampun dan maaf sekali lagi kepada anda yang baik daripada Allah SWT, yang selebihnya daripada kelemahan dan kesilapan diri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Okey, dah selesai majlis. Apa perasaan? Selesai majlis? Alhamdulillah. Lega. Lega? Alhamdulillah.